Just wish he knew. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Khalisha binti Zaihan, wartawan dari TVPSS Jista. Kini saya berada di Pesta Buku bertempat di Perpustakaan Awam Kuala Terengganu. Saya sekarang bersama dengan Zara Delisha. Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya satu soalan untuk Zara? Boleh? Soalan dia, apakah perasaan Zara berada di Pesta Buku pada hari ini? Saya rasa sangat gembira kerana terdapat banyak jenis buku yang saya boleh tengok dan saya juga adalah beli buku untuk keluarga saya. So, buku kat sini semua menarik lah. Dia macam ada berbagai jenis. Ada yang seram, ada yang gembira, ada sedih. Macam itulah. Itu saja? Okey, terima kasih Zara. Sekian daripada saya, wartawan dari TVPSS Jista. Saya sekarang bersama dengan Cikgu Rizwan, Guru Perpustakaan dan Media SK Serigaliga. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bolehkah saya tanya satu soalan untuk Cikgu? Soalan dia, apakah tujuan lawatan yang diadakan pada hari ini? Okey, terima kasih Mariam Khalisha. Okey, jadi tujuan lawatan hari ini pertama sekalinya kita menganjurkan lawatan ni bersama dengan unit bimbingan dan kaunseling SK Serigaliga dan beberapa orang guru mewakili pusat sumber SK Serigaliga. Okey. Jadi tujuan lawatan ni kita nak mendedahkan murid-murid kepada suasana di Pesta Buku dan beri peluang kepada mereka untuk membeli buku dan merasai sendiri pengalaman dan menjalankan aktiviti bersama-sama dengan rakan-rakan dan guru-guru. Okey, jadi cikgu harap dengan lawatan ini murid-murid dapat satu peluang dan jadikan ini pengalaman yang baiklah untuk dibawa ke masa hadapan. Terima kasih. Itu saja. Okay, terima kasih Cikgu. Sekian daripada saya, wartawan dari TVPSS Jista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Khalisha binti Zaihan, wartawan dari TVPSS Jista. Kini saya berada di Pusat Sains di Kuala Terengganu. Saya sekarang bersama dengan Teacher Azwa. Okay, Teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya tanya satu soalan untuk Teacher? Boleh. Soalan dia, apakah pendapat Teacher tentang lawatan di Pusat Sains Kuala Terengganu? Ucapkan terima kasih kepada adik Mariam di atas pertanyaan sebentar tadi. Pada pendapat cikgu, lawatan sambil belajar ini sangat bermakna, terutamanya kepada murid-murid Jista, kerana lawatan ke pusat sains ini dapat memberi banyak manfaat kepada mereka, dapat menambahkan ilmu pengetahuan di kalangan mereka dan mereka juga dapat sama-sama bermain dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara guru-guru dan murid-murid Jista. Itu saja. Terima kasih Teacher. Sekian daripada saya, wartawan dari TVPSS Jista. Saya sekarang bersama dengan Cikgu Nur Arita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya akan tanya satu soalan untuk Cikgu. Soalan dia, apakah pendapat Cikgu tentang lawatan pada hari ini? Daripada pendapat cikgu, lawatan pada hari ini sangat berguna untuk pelajar-pelajar, terutamanya tahun 5 dan 6. Lawatan ini dapat menimbulkan kreativiti di kalangan murid-murid, terutama apabila pusat sains Kuala Terengganu ini telah menyediakan berbagai aktiviti di mana murid-murid dapat mengalami sendiri situasi dan
keadaan-keadaan sebenar, terutamanya bencana alam yang telah disediakan di pusat ini. Saja? Saja. Terima kasih cikgu. Sekian daripada saya, wartawan dari PPPS